Warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan yang suka menabung. Okey. Kat ini hari ni saya nak sharekan satu tips yang sangat mudah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan kalau kata gunakan tips saya ni, insya-Allah tuan-tuan dan puan boleh menabung dengan mudah dan jaya. Contoh, kita ambil pilih paling senang lah gaji orang tu mungkin katakan gaji 3,000. Okey, gaji 3,000 tak susah gaji dia orang tu jangan kita mahal sangat. Gaji orang tu 3,000 je. So bila gaji orang tu 3,000, okey, bermakna dia punya kos operasi dalam masa sebulan dia 3,000 je kan? Okey, logiknya sebulan dia punya kos operasi 3,000. Sebab gaji 3,000 ataupun kurang daripada situ. Okey, katakanlah kos operasi dia dalam masa 3,000 tu, dia gaji 3,000. Dia menabung 1,000 setiap bulan menabung 1,000 setiap bulan. So bila dia menabung 1,000 setiap bulan, okey, ni bulan pertama gaji 3,000, dia menabung 1,000. Okey. Bulan kedua gaji 3,000, dia menabung 1,000. Dah 2,000. Bulan ketiga gaji 3,000, dia menabung 1,000. Dah 3,000. Okey, bermakna kat sini matematik dia dah ada emergency fund 3,000. Ini bulan ketiga. Bulan keempat tuan-tuan dan puan, dia menabung. So dia ada emergency fund kepada berapa? 4,000. Okey. So 4,000 ianya bulan kelima 5,000, bulan ke-6 6,000. Nampak? Bulan ke-6 dia menabung, dia ada 6,000. Bermakna sebulan gaji 3,000 kan? So dia ada 2 bulan emergency fund dia yang dia tabungkan. Nampak? First, teori nak menabung ni tuan-tuan dan puan kena ada emergency fund supaya cash flow tuan-tuan dan puan dapat cover tuan-tuan punya OPEX. OPEX tu adalah operating expenditure tiap-tiap bulan, operating expenditure tiap-tiap bulan. So kalau tuan-tuan dan puan gaji 3,000, tuan-tuan dan puan menabung 1,000, 1,000, ianya bila 6 bulan tuan-tuan dan puan 6,000. Bila tuan-tuan dan puan ada 6,000, let's say ini saya nak share pada tuan-tuan sebelum kita nak pergi kepada unit amanah, unit trust. So kat sini disiplin kewangan yang saya terapkan, okey, yang mana kita bebas hutang. Jangan buat hutang, tolong jangan buat hutang. Tuan-tuan nak beli rumah cash, nak beli kereta cash. Jangan ada hutang langsung. Kita ikut financial statement macam Arab tak berhutang tuan-tuan dan puan. Pergi tengok financial statement Qatar, Arab Saudi, semua kaya-kaya tu. Tapi sebenarnya teknik sekarang ni kita boleh buat. Cuma kita dah telah terbiasa buat hutang. So kita gagal. Kita kena berfikir cara bank, cara orang kaya. Okey? Cara bank, cara orang kaya. Okey, jadi bulan pertama, bulan kedua kita sabar. Pertama, kedua, ketiga. So bulan pertama gaji 3,000. Saya ulang balik semula. Gaji pertama gaji 3,000. Kita simpan 1,000. Gaji kedua gaji 3,000. Kita simpan 2,000. Okey? Gaji ketiga 3,000. Kita simpan 1,000. Bermakna kita ada sebulan kan 3,000 kan? Emergency fund. Okey. Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan nak cepat grow, tuan-tuan dan puan bulan keempat tuan-tuan simpan berapa? 1,000. Tuan-tuan ada 4 bulan kan? Okey. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak simpan 3,000 terus boleh. Sebab tuan-tuan dan puan ada sebulan emergency fund untuk nak cover. Nampak? So budaya tu dia akan rolling tau. Dia rolling, menabung. Okey, kita kena clearkan minda kita. Okey. Bila tuan-tuan dan puan gaji 3,000, tuan-tuan dan puan jangan belanja lebih daripada 3,000. Sebenarnya saya nak lockkan, capkan ceiling price, ceiling expenditure tuan-tuan dan puan. Kalau teori yang saya bina accurate cash flow adalah yang mana bila tuan-tuan dan puan kita ada capital kan, kita asset. Okey, accurate cash flow nak asset, capital, revenue, expenditure, drawing. So bila kita ada capital, kita ada asset, kita ada revenue, expenditure kita kurangkan. Jadinya apa tuan-tuan dan puan? Kereta. Car untuk to drive your economic growth, untuk menabung. Kalau tuan-tuan dan puan kurangkan perbelanjaan, kurang belanja, tuan-tuan dan puan akan meningkatkan tuan-tuan dan puan punya capital, modal untuk menabung sebagai aset. Aset yang boleh jana kepada revenue. Okey, saya akan terangkan panjang lebar teori saya ni untuk tuan-tuan dan puan, dan saya bawakan tuan-tuan dan puan platform menabung dekat unit amanah. Unit amanah sebab apa unit amanah? Sebab apa? Kat situ tempat yang selamat,
satu lagi kita tahu kita nak menabung dekat mana, fund mana yang kita nak tabung. Kita nak menabung kat Tesla ke, kita nak menabung kat Apple ke, Taiwan Semiconductor ke, kita nak menabung kat Alibaba ke, kita bebas untuk menabung. Anda bebas untuk menabung, anda bebas untuk memilih corak tabungan anda. Tapi misi saya mudah tuan-tuan dan puan, saya pengaruh tuan-tuan dan puan umur 55, kalau yang kerja swasta wajib ada 2 juta dalam bank. Jangan pening-pening kepala tuan-tuan dan puan. Sekarang tuan-tuan dan puan sama ada umur 20 ke 25 tahun ke 30 ke 40. Kalau tuan-tuan dan puan kerja swasta, tolong umur 55 ada 2 juta dalam bank. Tak ada 2 juta, kurang sikit lah, ada 1 juta. InsyaAllah tuan-tuan dan puan akan kena pergi kerja balik. Pergi kerja balik sampai umur 65. Pergi kerja. Jadinya misi saya mudah, umur 55 ada 2 juta, siapa yang kerja swasta. Siapa yang kerja kerajaan, ini kita menabung kita dapat kerja, kita dapat fixed income bulan-bulan, kerajaan ke bagus, stabil Tapi bulan letaklah target umur 55, tolonglah ada 1 juta dalam bank. Tolong ada 1 juta dalam bank. Saya nak bawa pada tuan-tuan dunia yang mana pengaruh tuan-tuan untuk menabung dengan bank. Okey. Bila umur 55, tolonglah siapa yang ada government servant semua ada 1 juta dalam bank, simpan duit. Kalau umur 55, tuan-tuan dan puan dah malas nak kerja, tak boleh nak kerja, kita dah burn out, kita manusia. Kita umur kita berapa sangat? Kita tengok umur bagi Nabi Muhammad SAW 63 umur, kita 55 kita pencen. Jadi kita ada 8 tahun untuk kita hidup. Secara matematiknya. Jadinya manusia logiknya hidup 63 dalam benchmarking wafatnya bagi Nabi Muhammad SAW. Jadinya kalau kita lebih dari umur 63 itu bonus untuk kita hidup. Jadinya berapa banyak kita nak hidup dengan bebas. Bila kita ada 1 juta dalam bank pada umur 55 tahun, kita nak pergi mana-mana, kita nak pergi haji boleh, kita nak pergi umrah boleh, kita nak pergi travel boleh, kita nak selesaikan semua hutang boleh. Duit banyak, nak menabung, nak sedekah masjid, nak buat amal jariah boleh. Jadinya pendek saya bagi ceramah tuan-tuan dan puan walaupun dah 7 minit. Tabung sekarang, jangan lupa like dan subscribe dan call I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya